Hello guys, welcome back to SB Studio. So, hari ni aku dengan Mus nak pergi ke French. Bukan. Dekat Colmar Bukit Tinggi, iaitu Colmar Tropical. So, dekat sini perjalanan tak jauh lah. Within 1 hours only from KL ke sini. So, dekat sini memang vibe. You guys akan rasa seperti duduk kat Europe. So, memang nice gila. So, let's go. Guys, untuk masuk ke sini, anda akan dikenakan bayaran tiket sebanyak RM14 seorang. Pembayaran boleh buat secara tunai ataupun cashless. Bila nak bawa aku pergi France pula? Ni dah pergi French dah kita. Okey lah. Aku rasa bersyukur Syam bawa aku kat sini. Walaupun tak dapat pergi France, tetapi Piala Dunia ni France tapi tak belum menang lah. Aku sokong Spain. Aku Spain lah. Aduh. Jangan harap France menang lah. Aku first time lah dekat sini, sampai kat sini. Walaupun aku duduk kat Kuala Lumpur dah dekat 7 tahun. So, ni adalah first time aku dekat sini. So, baru aku tahu lah sini ada France lah. Ada France. Yang mana datang dekat Bukit Tinggi ni nak bermalam, korang jangan risau, dekat sini ada juga hotel. Korang boleh riki harga hotel ni berapa dekat dalam aplikasi. So korang santai je datang sini. Okay. Nice? Let's go, thank you. Nak tahu tak? Bila aku tengok balik view kat sini kan, macam aku dekat Turki. Sebab aku pergi Turki macam ni lah view dia. Sama dengan French. Aku rasa friend dengan Turki lebih kurang kot dia punya view. Maybe kot. Kan? Dekat dengan Europe kan? Mungkin lah. Yang ada apa kak? Dia ada roller coaster ataupun dinosaur. Oh, berapa? Oh ni. Jadi satu orang 20, jadi 35. Lepas tu dia ada roller coaster ataupun dinosaur. Jadi dia ada roller coaster sahaja. Roller coaster saja. Ini dia nesu dengan roller coaster. Ini roller coaster sahaja. Bonjour. Bonjour. Okay, next location kita akan pergi ke Japanese Village. So untuk pergi ke sana, kita kena beratur naik bas ni. Cuma je, harga termasuk dengan tiket korang masuk dekat Colmar Tropical ni. So, jom kita beratur untuk pergi ke sana. Kami dah turun bas tadi untuk pergi ke lokasi seterusnya, iaitu dekat Japanese Village. So untuk pergi ke Japanese Village, korang kena naik apa Syam? Tangga. Naik tangga. So kat sini korang kena senaman sikit lah. Korang kena naik anak tangga sikit. Sikit tak sikit lah. Tak banyak pun. Untuk sampai dekat Japanese Village. Ingatkan lepas habis anak tangga tu, terus sampai ke Japanese Village. So kena mendaki bukit pula. Syam okey Syam? Okey. Oi, aduh.
Okay korang, kalau korang dah nampak signboard selamat datang ke rumah teh Jepun tu, korang dah dekat sampai dah, dekat Japanese Village. Sikit lagi. Tada! Kita dah sampai. Setelah pendakian, menaiki tangga dan mendaki bukit, kita dah sampai juga dekat Japanese Village. Arigatou gozaimasu. So, datangnya sini, jejak kaki dekat sini, korang tiba-tiba terasa seperti korang jadi orang Jepun tu. Kan? Dekat sini juga korang boleh sewa pakaian tradisi Jepun iaitu kimono. Untuk dewasa RM25, untuk kanak-kanak RM20. So korang kalau pakai baju kimono tu, korang rasa korang punya vibe tu lagi real korang berada dekat Jepun. Yang kecil ni 25. Yang ni 30. Ni satu gambar lah. Satu gambar. Kalau macam kecil ni ambil 2. Kecil ambil 2, 40. Kecil 2, 40. Vlog. Tak, YouTube. SB Studio. Follow lah. 2-3 hari ni pun lah. Siapa lah. Thank you. Mana tahu dia follow kita ni. Dapat lah subscriber baru. Dekat sini aku tak tahu kat sini boleh naik kereta juga. Kalau aku tahu aku kena Syam naik kereta tadi. Tak payah tunggu bas. So kalau korang nak naik kereta, malas nak tunggu bas tu, korang boleh naik kereta terus naik atas ke parkir Japanese Village ni. Okay, yang mana datang kat Bukit Tinggi ni bawa anak-anak, korang boleh bawa anak-anak korang dekat taman mainan ni. So untuk masuk dia RM10. Sekali masuk seorang, korang boleh suruh anak-anak korang main sampai penat. Lepas tu balik boleh tidur terus. Kalau korang yang bermalam dekat sini, ambil hotel view belakang gunung. Bilik ni memang sempoi. So pagi-pagi tu korang bangkit tidur, buka tingkap, buka pintu, tengok view kabus. Memang sempoi punya. Wak. Okey, itu saja short trip kita untuk video kali ini dekat Bukit Tinggi. So, kalau korang suka video ini dan tanda korang support, korang jangan lupa tekan tombol subscribe dan butang loceng untuk video vlog yang seterusnya. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye.